Lepas je kita pergi ke Asakusa Sensoji tadi, kita lapar. Dan aku nak buat korang makan kat satu kedai ramen ni, which is ramen halal yang ada dekat area Asakusa nya. Honolulu Premier Asakusa. Datang sini kena beratur lah kot. Isi chicken ramen, yakiniku beef ramen. Masjid Asakusa, Tokyo. Sebutlah kita solat Zuhur asar kat sini. Nama dia Dar Al-Arqam Mosque. Al-Arqam ke? Arqam ni ke? Assalamualaikum. Nampak kan surau ni tak ada orang. So kita solatlah Zuhur. Sejuk. Macam korang tahu lah, Jepun ni dia tak suka lantai basah-basah. So kena ambil uduk tu, kena ambil dengan berhemah lah orang kata kan. Kalau style kita kat KL, lagi basah tu lagi best. Sejuk. Gigil. So ni keadaan area Asakusa waktu petang, dah nak maghrib pun.